Satu cabaran kepada graduan di Malaysia apabila gaji permulaan hanya sekitar RM3,000. Ini adalah realiti di Malaysia apabila lebih 60% daripada graduan kita mempunyai gaji yang rendah di bawah RM3,000. Persoalannya, kalau gaji cukup-cukup makan, macam mana nak menabung? Laporan terkini mendedahkan lebih 2/3 pemegang ijazah di Malaysia mempunyai gaji di bawah RM3,000. Mungkin ada yang fikir, tak apa, baru mula bekerja, gaji akan naik nanti. Tapi hakikatnya, dengan inflasi, gaji RM3,000 pun yang sekarang tak sama dengan yang dulu. Kalau tengok daripada situasi sekarang, harga barang makin lama makin naik, sewa rumah makin lama makin naik, belanja harian, kos perbelanjaan pun makin lama makin naik. Ini bermaksud kuasa beli rakyat kita makin lemah. Apa akan jadi apabila gaji yang rendah tapi kos sara hidup yang tinggi? Ia akan memberi kesan kepada tabungan kerana susah nak menabung. Bahkan duit simpanan kita pun akan cepat habis. Apabila berlaku kecemasan, kita tiada dana untuk kita gunakan ketika hal-hal kecemasan. Dan yang lebih teruk, ramai pula antara graduan yang mula menggunakan kad kredit atau membuat pinjaman peribadi. Akhirnya mereka terperangkap dalam hutang untuk jangka masa panjang. Dan yang paling membimbangkan, nilai duit dalam akaun bank pun makin lama makin susut akibat kesan inflasi duit. Antara cara yang terbaik untuk tuan-puan selamatkan tabungan tuan-puan dari terkena kesan inflasi adalah emas mungkin boleh menjadi jalan keluar. Menabung emas bukan untuk cepat kaya, tapi sekurang-kurangnya untuk kekalkan nilai duit tuan-puan yang semakin susut. RM100 pada tahun 2000 boleh beli banyak barang. Hari ini tak banyak lagi yang tinggal. Tapi 1 gram emas ini 10 tahun lepas nilainya sekitar RM150. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Sekarang 1 gram emas yang sama nilainya sekarang mencecah RM500. Ini adalah emas yang sama, berat yang sama, ketulinan yang sama. Jika tuan-puan nak selamatkan tabungan ataupun simpanan tuan-puan dari terkena susut nilai ringgit, maka cepat-cepat alihkan tabungan tuan-puan ke dalam bentuk emas fizikal begini. Kaedah yang paling mudah adalah tuan-puan boleh menabung serendah 1 gram ataupun RM100 di akaun emas Gap Public Gold. Public Gold adalah syarikat pembekal dan pengelola emas terbesar di Malaysia. Tuan-puan boleh menabung sikit-sikit, cukup gram emas seperti 10 gram begini. Tuan-puan boleh keluarkan dan simpan di tangan sebagai dana kecemasan.